Kita buat makan, panggil orang kampung makan rumah kita, tapi kita ada lagi hutang orang tak bayar. Dapat pahala tak? Dapat. Kita ada hutang dengan Tok Siok, kampung kita, 4,000, tak bayar lagi. Kita buat jamuan makan pula di rumah, habis 1,000, panggil orang kampung, orang belah ketang mari makan. Boleh pahala tak? Boleh lah pahala dah jamu orang. Dan orang kata harang sampai masa bayar hutang tak bayar. Faham tak lagi? Cuma gini, kita ingat bila kita hutang orang, wajib bayar tu bila sampai tarikh yang dijanjikan, baru wajib. Kita ada RM1,000, hutang orang RM1,000. Faham? Bila janji bayarnya? Janji bayar esok. Maka hari ni tak wajib lagi. Esok wajib tak kita bayar? Wajib tak dah? Hutang RM1,000, PT pun ada. Wajib tak bayar? Tiba-tiba esok ada RM1,000 tu, kita tak bayar juga. Kita beli nasi, minyak, jamu rumah kita tekah kat orang. Situ haram. Bukan haram jamu, haram tak bayar hutang. Faham lagi? Dah mu ada RM1,000 saja kan, pergi buat sedekah. Bayar hutang dulu hak wajib, ini hak sunat. Faham? Sama macam mu pakai piyah, lepas tu pakai serban, berpul dengan ridak dan yang bulat. Haram tak tutup, kotek-kotek. Faham? Sunat ada comel tak? Hak haram tak tutup tu. Nah.